So hari ini kita ada dua model yang sama daripada QJ ATS 250, okey, X dan juga dengan yang standard. Kita nak tengok mana satu yang menampakkan perbezaan dia antara satu sama lain. Jom. Dia ada dua perbezaan yang ketara yang kita nampak dekat sini, satu dekat sini, satu dekat sini. So dekat sini dia warna chrome dan juga dekat bahagian bawah, yang ni dipakai dengan sport rim punya, nampak? Okey, tapi untuk saiz tayar sama saja 110. Yang X punya dia warna gold dekat bahagian atas, yang ni dia pakai rim jejari punya. Kalau untuk bahagian mudguard depan dia, QJ ATS 250X, dia ada design dia macam ni, ada lekuk dia. Tapi kalau untuk QJ ATS 250 standard, dia kosong. Nampak? Dia rata je. Alright, untuk bahagian belakang, tayar dia sama je, 130 juga. Tapi yang nampak sikit, yang ni dah datang sekali dengan rack untuk QJ ATX 250X ni. Tapi kalau untuk yang standard ni, dia kosong. Tapi promotion bagi sekali dengan rack dan juga dengan top box sekali. Sama juga macam ATX 250X ni. Untuk QJ ATX 250 yang X dan juga yang standard ni tak banyak pun perbezaan dia. Dan harga dia pun tak jauh beza. Untuk korang yang mencari motor 250 yang harga monthly dia bawah daripada 300, Adli rasa ini yang paling sesuai. Okay, so motor ni pun dah datang sekali dengan ABS dual channel, traction control pun dah didatangkan sekali. Okay, untuk harga body, yang untuk X punya, harga body dia 13,988 sahaja. Manakala kalau untuk yang standard punya 12,988 sahaja. Nampak? Tak jauh beza pun. Tapi sama-sama kita bagi free gift promotion, sharp sekali dengan top box dan juga dengan rack sekali. Okey, dan kita nak bagi sekali lagi satu tambahan dia, kita bagi phone holder setiap satu untuk korang semua. Dan macam biasa kita bagi 5 tahun waranti, unlimited mileage dan siap sekali dengan penghantaran percuma saja dengan korang. Okey, kalau korang berminat dengan dua model yang dicakapkan ni, korang boleh PM terus Adli. Okey, kasih wasabi terus. Okey, dapatkan motor ni cepat-cepat sebelum habis stok.